Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baru-baru ini viral tentang 3 orang DJ yang dikatakan menghina agama Hindu. Sedangkan setelah disiasat, mereka tidak menghina pun, hanya salah faham sahaja. Jadi benda yang tak syoknya, apabila berlakunya kejadian macam ni, puak-puak Hindu ni panggil mereka ni 3 orang untuk minta maaf di Batu Keh. Jadi mereka beria-ia sangat. Sedangkan 3 orang DJ tu pun bukanlah menghina agama mereka pun. Jadi bab hina agama ni, bab hina orang Melayu, bab hina bangsa, hina agama ni, kalau kita selidik balik melihat pada fakta-fakta, jarang orang kita ni, orang Melayu, orang Islam ni yang menghina agama-agama lain. Tetapi kalau kita tengok balik, ramai sahaja orang-orang yang bukan Islam ni ataupun agama-agama lain banyak menghina agama Islam, banyak menghina bangsa Melayu. Walaupun Malaysia ni agama rasminya adalah agama Islam, tetapi mereka ni entah sejak akhir-akhir ni lah ramai yang berani. Mungkin kot mereka rasa daripada perintah Malaysia ni, sebab tu mereka rasa mereka berani lah. Jadi kali ni aku nak kongsi video Mazhar yang mana aku setuju dengan pandangan dia, yang mana Mazhar ni basuh sungguh-sungguh kepada bangsa-bangsa yang tak sedar diri, tak pernah menghargai orang-orang yang memberi mereka tempat. Jadi aku sokong sangatlah apa yang Mazhar cakap ni. Memang patut pun mereka ni dibasuh, kerana mereka ni bangsa, bukan semua lah, bukan semua, ada setengah ini bangsa-bangsa yang mana mereka ni dia berasa mereka hebat duduk di Malaysia ni. Padahal kalau mereka ni duduk kat India, mereka ni tak ada apa-apa lah. Mungkin mereka ni kasta yang ni kalau dengar kita gitar ke, memang kena telinga, memang kena dengan besi panas. Tapi main Malaysia dia buat belawak. Bukan semua, bukan semua kita. Jenis pajak-pajak ni lalunya mereka ni bukan daripada latar belakang Hindu yang bagus lah. Mereka ni jenis jenis paria, jenis tak ada pendidikan. India yang ada pendidikan ni, India yang kata yang intelek ni, mereka tak perangai begitu. Kebanyakan, bukan aku tak kata semua Hindu-Hindu. Begitu juga orang yang lain lah. Jadi kita ni patutnya duduk negara orang, hormatilah penduduk setempat situ. Lagi bab agama ni kita tak buat apa kita nak ni. Di Malaysia ni orang yang bukan Islam ni kena bersyukur banyak lah. Alhamdulillah kita orang Melayu Islam ni tak pernah halang mereka buat amal ibadah. Tak pernah lah kita nak pergi bunuh mereka ke, nak pergi hancur tokoh mereka ke. Batu Keh pun punya besar, mereka buat tokoh mereka, buat kuih mereka. Tak ada kita kacau lah. Tapi kalau kita tengok orang Islam yang duduk di negara bukan Islam, di India kita tengok berapa banyak orang-orang Islam ni dianiaya. Masjid berbari tu nak dihancurkan. Tapi Alhamdulillah lah di Malaysia ni tak ada begitu. Kita jaga elok kan. Nak buat agama ikutlah. Kita tak ada kacau kan. Kita tak ada hina, kita tak ada kacau. Tapi satu ingatlah, bila orang buat baik kan, buat baik balik lah. Janganlah duk tibai balik bangsa Melayu. Jangan duk tibai Raja Melayu, jangan duk tibai agama Melayu. Tambah-tambah menghina Nabi Muhammad SAW, itu cukup pantang Islam kan. Kita ni tak pernah jangan kata Tuhan mereka, Tok Sami mereka pun kita tak hina kan. Ni aku cerita ni setengah lah, bukan semua. Setengah aku tak puas hati juga kan. Jenis bangsa jenis yang kata tu lah, kata jenis tak kenal budi, tak sedar diri. Orang kata angkut tik punya orang. Jenis dia suka hina agama orang. Tak kira lah, walaupun sekarang ni dia jadi ahli politik kan. Tapi kalau jadi tu. Okey, jom kita dengar apa yang Mazhar cakap. Jom. Orang Islam dalam masyarakat yang paling harmoni. Hidup dalam negara Malaysia, Muslim, masyarakat Muslim. Orang bukan Islam lebih kaya daripada orang Islam dalam negara ini. Pun tidak menjadi masalah. Orang Islam pergi membeli di kedai orang bukan Islam, tidak timbul masalah. Bahkan satu orang bukan Islam boleh hidup di tengah kampung orang Islam dan menjadi kaya berniaga dalamnya. Walaupun hal yang sama sukar berlaku bagi orang Islam jika duduk di tengah masyarakat bukan Islam.
setelah segala kesantunan, penghormatan dan kebaikan budi yang diberikan, tetapi kamu adalah kaum yang tidak tahu mengenang budi. Tidak tahu untuk berurusan dengan cara yang baik bagi mereka yang berurusan dengan kamu dengan cara yang baik. Ketika Dr. Zakir Naik datang, belum pun menghina mana agama, hanya menyebut perbandingan, mereka bangkit lawan semua persatuan belia. Bising kononnya ini telah menimbulkan provokasi. Bila ada orang hina Islam, mereka kata ini adalah kebebasan bersuara. Puak ini tidak ingin mencari perdamaian di dalam negara ini. Saya tidak menyebut apa hukumannya, tetapi saya mengingatkan mereka, perbuatan mereka bukan soal kebebasan. Hak mempunyai limitnya, hadnya. Jika dia exercise hak dia, sehingga menyebabkan berlaku kegoncangan masyarakat, maka orang yang merasakan itu hak dia patut dihalang dan diambil tindakan. Tetapi apabila Ka'ab bin Ashraf sebagai kepala melancarkan kata-kata dan syair-syair yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bertujuan menggugat kestabilan masyarakat Madinah itu, mencabar kedaulatan undang-undang, treason, pengkhianatan kepada negara. Nabi kata, manli li Ka'ab ibn al-Ashraf. Siapa yang boleh bertindak pada Ka'ab bin Ashraf? Ketika itu Muhammad bin Maslamah menawarkan dirinya bertindak pada Ka'ab dengan dibunuh Ka'ab bin Ashraf kerana ia mencabar kedaulatan dan kestabilan. Sekali lagi saya ingatkan mereka, perbuatan mencabar kestabilan dan perkara-perkara yang dihormati dalam masyarakat Islam, sacred, yang tidak mengundang apa-apa faedah pada kamu. Kamu boleh ada banyak benda, kamu boleh buat gurau senda dalam negara ini. Tapi gurau senda yang kamu buat itu hanya kerana kebencian yang ada dalam hati kamu, permusuhan kamu dengan masyarakat Islam. Apa yang kamu buat itu boleh mengundang tindakan yang jauh lebih bahaya terhadap diri kamu di dalam masyarakat Muslim. Kita beri amaran kepada mereka supaya jangan hal ini merebak dan berlaku. Kebiadaban yang terbabas akan mengundang keburukan yang tidak ada kesudahannya. Orang barat boleh bergaduh kerana bola sepak bertumbuk di padang. Kamu jangan kata orang Islam tak ada otak, tak ada kebebasan. Kamu bergaduh kerana bola sepak di UK, di US, di Europe. Berapa banyak main bola sepak bergaduh. Kami orang Islam tak bergaduh mungkin sangat pasal bola sepak. Tapi kami akan bergaduh jika Allah dan Rasulnya dihina. Ia adalah sacred dalam hidup kami. Ia adalah kemuliaan yang tidak disentuh. Kamu hina secara diam-diam, kamu dengan family kamu nak kutuk agama Islam, itu kamu dengan family kamu. Kamu iklannya terbuka, kamu cabarnya terbuka, ia disambut secara terbuka. Hati-hati dengan apa yang kamu lakukan. Wallahu ta'ala a'lam.